Nukhulai Ibnu Mas'ud, apabila dimulakai lesira urang dalam masjid, maka sungguh mustahab bahawa baik tabri. Dalam masjid yang melakai urang dengan khutbah yang lebih ke baik tabri. Nazira urang dalam masjid tinggal ke minta sedekah. Melakai ya. Igonya kedua sampai Ubay. Anak ke perempuan le Ubay bin Ka'ab. Ijukeh le uri sampai ngemai uri sampai Ubay fikir Ubay kana napa yang ijo peng urian empat njuk tiap. Perempuan le Ubay. Ya Ubay. Fikir le uri sampai Ubay hana napa ijo peng urangnya dijo ku Ubay untuk ijo. Njuk tiap apa ke. Anak perempuan dengan khutbah Ubay. Dia ni. Jadi terus. Ngemulakai lesira orang miskin pada hari Jumat. Sedangkan imam tinggal kemekut. Nah, orang melakainya di samping Ubay. Diberi leuragam akan Ubay akan satu potongan. Supaya gecok ianya Ubay akan dianya kat'ah. Maka hang gecok daripadanya oleh Ubay. Nukhulai Ibnu Mas'ud, apabila dimulakai lesira urang dalam masjid, maka sungguh mustahab bahawa baik tabri. Dalam masjid yang melakai urang dengan khutbah yang lebih ke baik tabri. Wa idza sa'ala 'alal Qur'an fala tu'tuhu. Apabila dimulakai ya di atas urang yang tengah baca Quran, artinya tengah Quran khatib sama dia. Baik kata tabri ya kannya. Dan sebahagian ulama nasiman yang benci yang nyaman akan sedekah di atas melakai dalam masjid alladhi yang tengah khutbah yang yakhtubu yatakhatta yang tengah dilingkar-lingkar ya akan takut manusia kecuali boleh melakai ya siradang atau siradu pada tempatnya daripada anak tak hati anak lingkar. Orang dengan kedua dalam masjid. Orang gelingkar le sedekah baca, terkah baca, gelingkar le belade, terkah baca, gelingkar le belade. Nyan sebahagian ulama na yang berah baik tabi orang benci dia.